Hai guys, jumpa lagi kita. Hari ni saya nak buat bentuk bunga ni guys. Nampak tak? Dia ada 3 color. Jom kita mula. Guys, seperti biasa kita gunakan alat untuk mengait. Ni gunting burung guys. Burung saya sudah kembali. Jarum, saya guna jarum biasa je. Saya guna saiz ni 1.8. 2mm pun korang boleh pakai. Boleh guna guys. Dengan ikut keselesaan jari korang untuk mengait. Saya selesa pakai ni 1.8. Benang, saya guna benang ni yang memang dah sedia ada. Benang yang berwarna ni, yang ada 3 color. Benang ni saya guna jenama Milk Cotton. Milk. Dia ada 5 lembar. Saya rasa 5 poli, 5 helai benang. Guys, mari kita mula. Seperti biasa kita akan mulakan dengan tali air. Saya akan buat macam ni cara saya kait tali air. Yang ini untuk tempat kita ikatan. Yang mula-mula kita buat ni, kita perlukan ada ikatan supaya tali air kita tak terlepas daripada kaitan. Kita mulakan dengan tali air. Kita akan buat 52 tali air. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. 48, 49, 50, 51, 52. Hasilnya. Benang, helaian benang ni besar sebenarnya guys. Saya guna jarum saiz ni 1.8 mm ni supaya hasil kaitan kita rapat. Nampak tak? Setelah kita kait 52 tali air tadi. 52, 51, 50 dan 49. Dalam lubang 49 ni kita akan masuk 4 double crochet. 1, 2, 3 dan 4 double crochet. Nampak tak guys hasilnya? Kemudian buat lagi double crochet. Kita akan langkah 1, 2 lubang. Lubang yang ni kita akan masuk dan buat double crochet juga. Kita akan kait double crochet ni dalam satu lubang ni, lubang yang sama ni 5 kali. Kita dapat 2. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima. Nampak tak guys? Saya harap clear lah guys. Seterusnya pun sama juga guys. Kita akan buat double crochet di lubang yang
setelah kita langkah ni, 1, 2, lubang yang ni. Yang ketiga lah. Ini lubang pertama, ini lubang kedua, dan ini lubang yang ketiga. Kita akan masukkan 5 double crochet. Okey. 1, 2, 3, 4, yang ke-5. Guys, macam ni hasil dia. Kita dah buat 3 kali 3 kumpulan double crochet ni. Okey, ni kumpulan pertama, kedua, ketiga. So, langkah yang seterusnya pun sama juga. Kita akan ulang je cara ni. Cara yang ni, 1, 2 ni. Sampai kita di pengakhiran tali air ni. Okey guys. Saya ulang balik. Langkah 1, 2, tali air. Lubang yang ketiga ni kita akan masuk. Dan kita akan buat 5 double crochet. 2, 3, 4, yang ke-5. Okey guys, kita nak sampai di hujung tali air. Kan teruskan cara yang sama, langkah 2 lubang. Lubang ketiga ni kita akan masuk dan buat 5 double crochet juga. 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ada tinggal 1, 2, 3 yang ni untuk mula kita buat. Okey, permulaan kita buat. So, kita ada satu lagi tempat. Ni 1, 2 langkah. Yang ini kita akan masuk dan yang ini untuk kita tutup tali air tu supaya dia tak terlepas kaitan yang pertama tadi. Okey. Sini kita akan masuk dan buat sama juga 5 double crochet. 2, 3, 4,
Saya dah sampai sini, saya tarik situ supaya saya nak kira berapa yang kumpulan, 5 kumpulan double crochet tu. 5 double crochet tu adalah satu kumpulan. Okey, saya nak kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Okey, saya dapat 17 kumpulan 5 double crochet ni. Okey, kalau korang tak dapat 17, maknanya cara mula-mula korang buat tali air tu ada silap sikit. Tak apa kalau tak sampai 17 ataupun lebih daripada 17, tak ada masalah. Cuma bentuk dia nanti besar dan kecil. Okey, bila dah siap nanti, sebab kelopak dia tak banyak. Ni tadi saya punya 17 kelopak. So, satu ni mewakili satu kumpulan. Satu kelopak. Okey, langkah seterusnya kita akan naikkan 3 tali air. 1 2 3. Okey, kita pusing terbalikkan. Cara kita kait tadi dari sini kan. Yang ini yang terakhir. So, setelah kita naikkan 3 tali air, kita akan terbalikkan macam ni. Okey, nampak tak lubang ni? Yang lubang tersebut kita akan masuk. Okey, mula setelah kita buat 3 tali air, kita akan buat double crochet masuk di dalam lubang ni, yang pertama ni. Okey, buat double crochet. Okey, lubang yang kedua pula kita akan buat 2 double crochet dalam lubang yang kedua ni. Okey, 1 dan lubang yang kedua. Double crochet yang kedua. Okey, nampak tak guys? Okey, lubang yang seterusnya ni lubang yang ketiga. Tadi kita ada buat 5 double crochet kan, yang kedua, barisan kedua ni. Yang ni kita buat barisan ketiga. Okey, barisan ketiga ni sama juga. Kita akan kait double crochet. Tapi kita akan masuk dalam kumpulan ni. So, lubang ketiga sama juga, kita akan buat 2 double crochet. 1, yang ini yang kedua. Masuk ke dalam lubang yang sama. Okey. Lubang keempat sama juga. 2 double crochet. 1 dan yang kedua. Okey, double crochet yang kelima pula, yang ni. Yang kelima ni kita akan buat 1 double crochet. Okey. Kemudian kemudian kita akan kait tali air. 1 2 3. 3 tali air masuk ke dalam lubang yang kelima ni. Kita akan buat slip stitch. Guys. Okey, nampak tak? Saya ulang balik. Kumpulan yang kedua pula ni. Kumpulan yang kedua ada 5 lubang juga. Okey, lubang yang seterusnya ni, yang pertama kita akan masuk dan kita akan kait slip stitch dahulu. Kemudian kita akan buat 3 tali air. 1 2 3. Nampak guys? Kemudian kita akan buat double crochet masuk ke dalam lubang yang sama, lubang yang pertama ni. Double 1 double crochet. Nampak tak guys? Kemudian lubang yang kedua kita akan masukkan 2 kali double crochet. 1, yang kedua. Okey, lubang yang seterusnya, lubang ketiga sama juga, kita akan masuk 2 double crochet. 1 dan yang kedua. Di lubang ketiga pun sama juga, kita akan masukkan 2 double crochet. 1
2. Okey, lubang keempat sudah. Yang kelima, lubang yang kelima pun sama juga, kita akan masuk satu je double crochet. Satu double crochet kita akan masuk, satu. Okey, kemudian kita akan buat tali air. Kita akan kait tali air, 1, 2, 3 tali air. Kemudian masuk lagi ke dalam lubang yang kelima ni, kita buat slip stitch. Okey, cara saya buat slip stitch macam ni, keluarkan benang ni, terus keluar ke dalam lubang ni. Nampak tak guys? Okey, saya ulang lagi yang kumpulan yang ketiga pula. Sama juga, kita akan masuk lubang pertama ni, buat slip stitch dahulu. Kemudian tali air, 1, 2, 3. Okey, kemudian masuk dalam lubang yang sama, kita akan buat double crochet. 1 double crochet. Okey, lubang yang kedua, 2 double crochet. 1, 2. Okey, lubang yang ketiga, 1, 2. Lubang keempat pula sama je, 2 double crochet. 1, 2. Okey, lubang yang kelima pun sama juga, sama cara macam ni. Kita akan masukkan satu double crochet dahulu. Okey, kemudian tali 3 tali air. Dan kita akan masuk dalam lubang yang sama, buat slip stitch. Okey guys, kita dah buat 3 bentuk kelopaknya. Okey guys, kita ada 14 lagi bentuk kelopak. Setiap kumpulan 5 double crochet ni kita akan kait cara yang sama macam ni. Okey, kalau yang tak dapat tu guys, korang boleh ulang balik video ni sampai korang mahir. Saya ajar je ni guys. Harap video saya ni boleh faham untuk korang ikut. Okey. Okey guys, kita akan buat cara yang sama sampai kita habis di ujung ni guys. Okey guys, saya ada tinggal 2 lagi kumpulan ni, kelopak ni. Okey, kita teruskan sampai habis. Kalau yang tak dapat tu guys, korang boleh ulang balik dari depan tadi, tengok video cara saya kait ni.
Okey, cara yang terakhir sama juga. Kita masuk yang lubang yang keempat ni, 2 double crochet. Dan yang terakhir kita akan masuk di tali air ni. Tadi kita mula-mula kita naikkan, kita akan buat tali air kan. So ni kita akan masuk di tali air juga. 1 double crochet dahulu. Kemudian baru kait 3 tali air. Okey, masuk ke dalam lubang yang sama. Stitch. Okey guys, kita tambah satu lagi tali air untuk kita matikan kaitan tu. So ni kita akan bagi panjang sikit untuk kita jahit supaya dia bentuk jadi bunga. So ni kita gunting. Okey, ni tadi setelah kita buat satu tali air tadi guys, kita akan tarik ni ke bawah. Ni dia akan jadi ikatan. Ni nampak tak hasilnya guys? Kita kait arah ni tadi guys. So yang kita guna sebelah sini. Okey. Sebelah dalam. Dia akan kelopak tu akan melengkung macam ni. Kalau korang macam ni menggunakan melengkung ni pun boleh juga. Tapi bentuk dia tidak akan menjadi macam ni guys. Okey, yang ni kelopak dia melengkung ke belakang. Okey. So saya akan guna sebelah sini untuk saya pusing. So yang tali ni saya akan masukkan jarum yang lubang dia lebih besar. Nampak tak guys? Jarum saya dah berkarat. Lama sangat tak buat video guys, sebab tu dia berkarat. Okey, saya masukkan ni. Saya gunakan jarum ni. Ni jarum sulam sebenarnya guys. Nampak? Dia tak tajam di hujung. So ni, okey, pastikan ni melengkung ke arah belakang kita. Pergi sebelah sana. Ni hadapan kita. So dari sinilah kita gulung dia guys. Ni tengah-tengah. Saya nak pergi ke sini untuk lubang pertama ni. So saya akan jahit je sampai ke situ. Sampai lubang yang saya nak ni kat sini. Di hujung kelopak yang pertama ni. Okey. Kemudian saya akan gulung ni. Kelopak yang pertama ni saya akan gulung macam ni. Nampak tak? Okay, pergi kelopak yang kedua. Pastikan bawah ni kita samakan guys. Bila kita pusing dia ni, gulung ni, pastikan dia sama. Selari. Kalau tak selari nanti bunga tu tak jadi selari pula. Dia akan tinggi rendah. Nampak tak guys? Ni kita akan gulung macam ni. Saya tunjuk bahagian bawah bunga ni supaya korang nampak cara nak gulung ni. Okey, yang tali air tadi, yang ni, tali air ni, mula-mula kita buat ni, pastikan dia selari. Sama. Okey. Nampak tak guys? Bentuk dia macam ni. So, kita kena tahan ni guys. Kalau tak, dia akan terlepas. Okey, kita nampak sebelah cantik dia ni. Okey, ini sebelah bawah dia ni. So, kita akan start menjahit. Jahit je guys, supaya kita nak tahan kedudukan kelopak ni. Pusingan ni, supaya pusingan ni tak terlepas daripada gelongan yang kita belit ni, supaya dia tak terlepas. Pastikan dia selari guys. Kita akan jahit je bagi dia tidak terlepas daripada ni kita belit ni, lingkaran kelopak ni guys. Kalau terlepas nanti dia tak jadi tersusun kelopak dia.
Okay guys, ni lebihan benang ni. Saya suka ikat guys. Ikat je sekali supaya lebih kukuh lagi kaitan kita ni, ikatan kita ni. Kalau korang terikat, suatu hari dia akan terbuka. Tapi mustahil lah dia akan terbuka sikit sebab kita banyak kali jahit tadi. So saya lebih suka dia ikat dan potong pendek sebagi dikemas sikit. Okay, nampak bahagian sebelah dalam guys. Sebelah luar bentuk bunga dia. Ada guys. Kelopak ni korang boleh buat macam ni. Lengkungkan dia supaya dia nampak cantik sikit. Yang tengah-tengah ni tadi sepatutnya bergulung tau. Dia akan bergulung macam ni. Tapi faham-faham lah bila tengah buat video shoot. Record ni susah sikit. Okay, nampak tak guys? Bunga dia jadi. So, yang ni saya dah buat. Okay, nampak hasilnya. Okay guys, sampai di sini saja video bunga saya ni. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.